Bila dia penetrate masuk dan dia collide, dia bertembung dengan gas-gas di angkasa lepas pada ketinggian 200 km ke atas, energetic plasma ni akan menghasilkan cahaya yang kita panggil aurora. In the next few years, there is no space in space for us. Tak ada ruang in space for us. Baik, selamat kembali dalam Research Podcast yang dibawakan khas oleh Jabatan Penyelidikan dan Inovasi di bawah Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UiTM. Bahagian yang kedua berkenaan dengan kajian angkasa dan kesan kepada kehidupan seharian bersama dengan saya, Profesor Insinyur Dr. Muhammad Huzaimi Yusof. Di bahagian pertama kita dah banyak membincangkan atau kita borak. Sebenarnya banyak beri input yang saya masih lagi nak hadam sebenarnya, Prof. Kan, berkenaan tentang angkasa ni. It's a new knowledge bagi saya sebab dah kita terlepas pandang. Selalunya kita akan tengok pada yang dekat dengan kita sajalah. Tetapi rupanya yang kita fikirkan jauh dari angkasa tu sebenarnya digunakan seharian kita. Betul. Saya pun baru buka sedikit minda. Jadi Prof, kita mungkin boleh continue dalam bahagian yang kedua ni, Prof. Banyak lagi yang mungkin saya nak tanya tentang Prof, mungkin dari segi perkembangan teknologinya, perkembangan dari segi mungkin ada polisinya, ataupun dari segi education di Malaysia macam mana. Kita pergi satu persatu, Prof. Salah satunya saya nak tanya Prof, apa contoh pembangunan teknologi angkasa ni yang memberi kesan ataupun impact pada kita sekarang, Prof? Okey. Dari segi teknologi angkasa sebenarnya yang kita gunakan seharian. Maksudnya yang kita gunakan seharian, pertamanya ia dibina untuk aplikasi angkasa lepas. Tapi setelah satu tempoh masa, dia boleh adapt dengan kegunaan kita. Saya bagi contoh. Untuk CT scan ataupun MRI yang ada, CT scan, MRI untuk bidang perubatan. Ini adalah teknologi angkasa untuk dia nak decode image daripada satelit. Because bila kita ambil image daripada satelit, paling rendah kita ada yang kita boleh ambil gambar adalah lebih kurang 400 km. Tapi untuk remote sensing, dia boleh pergi kepada more than 1000 km dekat atas sana. Jadi 1000 km ambil gambar bumi, kan, macam mana dia nak decode gambar tu, nak dapatkan image yang clear. Kejap, Prof. Maksud Prof ni sebenarnya CT scan dan MRI tu daripada awalnya adalah guna untuk kajian dalam angkasa. Betul. Untuk dapatkan visual image di angkasa. Betul. Itu sebenarnya teknologi dia. Ataupun wearable punya watch ni, wearable kita panggil ni, monitoring ni. Health monitoring. Yes. Semuanya itu adalah space technology untuk monitor, kan, health status untuk angkasawan, untuk update. Dia tengok update kat monitor, blood pressure and everything. So pergi kepada untuk kegunaan kita. And then kamera yang high resolution. Kan, high resolution. Begitu kita ambil gambar kat sana, macam mana nak dapatkan image yang clear, kan, yang difilter, yang processing apa semua. Itu adalah teknologi satelit dan boleh digunakan tempat kita. Maksudnya teknologi itu dah diuji pada keadaan yang ekstrim. Cuaca yang suhu yang tinggi, pada kelajuan yang tinggi di angkasa lepas, pada pressure ataupun environment, radiation yang tinggi semua, kan, untuk kegunaan yang di angkasa lepas dan seterusnya, kita boleh guna. The pack food yang bertahan setahun 2 tahun, military food contohnya, kan, pack. Kalau angkasawan di ISS, kan, bila dia travel ke sana ke atas, jadi dia perlukan sumber bekalan makanan. Oh iyalah. Macam saya pernah terfikir ni sebab dia duduk kat atas tu, mungkin duduk dekat satelit mungkin 6 bulan kalau saya dengar 3 bulan, 6 bulan. Biasanya 3 bulan. Biasanya 3 bulan. 3 bulan. Average. 3 bulan. Saya pernah fikir apa dia makan dan minum Jadi makanan dia adalah it's a pack food. Dia tak boleh nak hidang dalam pinggan apa semua. It's a pack food. Jadi pack food yang vacuum,
kan, yang boleh tahan pada situasi di angkasa lepas tu adalah kita adaptkan dan kita guna untuk kegunaan seharian kita. Itu yang naik flight tu kita dapat pet food juga tu Itu maksudnya banyak teknologi-teknologi yang inspired by Sekejap Prof, kalau Prof cakap pet food, sebab saya terfikir ini lagi satu lah soalan yang mungkin kurang bijak dari saya Prof. Okay, pet food ni kebiasaannya saya guna kat rumah. Saya guna untuk panaskan, kita guna microwave. Microwave tu adakah salah satu asalnya daripada kajian angkasa juga ke macam mana? Microwave saya tak pasti. Tak pasti ya. Saya tak pasti itu ada rasa, tapi antara teknologi tu lah, macam tu lah dia punya. Kalau angkasawan, dia orang pet food tu dipanaskan ke ataupun dia orang memang makan? Itu pun saya tak pasti. Kakak saya lepas. Tapi itu kita boleh Google tengok. Kita boleh Google tengok kan. Tapi ada sekarang ni, oleh kerana kita bercerita pasal ISS. ISS yang ada sekarang ni, yang dia adalah dibangunkan kolaborasi dengan beberapa buah negara. US, Japan, Russia. Itu negara yang utama. Dan ada beberapa negara lain macam Canada apa semua untuk pembangunan beberapa infra di ISS. Dia punya lifetime dia ataupun kontrak dia akan tamat within less than 10 years. Untuk prepare for that, negara China bangunkan satu ISS yang lain. Satu ISS yang berasingan daripada ISS ni, dipanggil, saya lupa nama dia, Chinese name kan, Tiangong, something like that lah nama dia. Dan beberapa bulan lepas, China dah menghantar angkasawan mereka untuk stay dalam ISS mereka ni. Dan kat situ saya ada tengok video dia, ada microwave oven kan, dan ada macam konsep untuk water dispenser. Cuma dia tak buka cawan lah, dia pun letak dalam tube lah apa semua. Boleh tengok video-video ni apa semua. Itu teknologi tu dah ada. Itu di ISS yang owned by China punya ni lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, maafkan saya Prof sebab saya tanya soalan yang ialah agak kurang bijak sikit lah. Tetapi saya rasa soalan-soalan tu mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dokumentari angkasawan ni kot cara mereka. Saya rasa ada dokumentari tu di platform-platform TV yang sekarang ni lah, online. Saya rasa pasti akan ada lah dokumentari seperti itu. Okey Prof, itu ialah berkenaan apa yang pembangunan sebenarnya daripada angkasa tetapi telah digunakan pakai oleh kita. Menarik tu, CT scan, MRI, saya tak terfikir yang dia asalnya daripada perkajian ilmu daripada angkasa. Cuma Prof, adakah berkenaan tentang satelit dan angkasa ni, kita adakah polisi-polisinya atau bagaimana? Okey. Bercerita pasal polisi. Sebelum tu kita saya nak recall sikit, bila kita sebut angkasa ni, dia adalah bidangnya satu sains angkasa, dan yang kedua teknologi angkasa, dan juga polisi angkasa. Kan dia ada itu tiga bidang yang general biasanya. Bila kita sebut sains angkasa, kita ada pakar, tapi sains angkasa ni di UiTM ni di bawah Fakulti Sains Gunaan. Kan Fakulti Sains Gunaan, Jabatan Fizik. Kita ada pakar dia. Teknologi angkasa kita ada di Fakulti Kejuruteraan seterusnya, dan untuk polisi kita ada pakar dia juga di Fakulti Undang-Undang UiTM. Kita ada pakar dia yang terlibat secara aktif. Dari segi polisinya, UiTM sendiri adalah pengurusi ataupun ketua serta sekretariat untuk working group ataupun kumpulan kerja, kita panggil Konsortium Universiti Pembangunan dan Penyelidikan Teknologi Angkasa, KOPTA. Ini UiTM pengerusi. UiTM pengerusi. Kan. Jadi di bawah kumpulan kerja ni yang kita report directly kepada ketua pengarah MAISA ni, kita melihat polisi-polisi ataupun direction yang kita nak capai. Mungkin saya sebut sekali lagi pasal MSE 2030. Malaysia Space Exploration 2030 yang nak dicapai daripada tahun 2025 sampai 2030.
Kan dia ada 92 KPI yang ingin dicapai. Wow. Jadi UiTM mengetuai beberapa universiti tempatan, saya ada 5-6 universiti tempatan untuk bantu pihak MISA dan juga kementerian mencapai 92 KPI ni. 92 KPI untuk MSE 2030. Jadi polisi-polisi ini yang telah dipersetujui, telah dibentangkan di peringkat parlimen, semua ni adalah polisi yang perlu dicapai ataupun hendak dicapai, yang melibatkan penyertaan seluruh pihak, baik industri, baik universiti, kementerian, orang ramai dan juga pelbagai pihak lah yang penerima teknologi ini. Jadi Malaysia ada kita ada sign beberapa treaty, kita panggil space treaty, dan juga baru-baru ni pun mungkin 2-3 tahun lepas kita ada sign juga space bill, Malaysia Space Bill, di bahagian untuk kita panggil the governance lah, governance of space policy di peringkat antarabangsa. Jadi bila kita nak jadi pemain dalam bidang angkasa ni, sebab angkasa ni something yang international, global. Jadi kita kena sign treaty ni ataupun sign space law ni, international space law, untuk bolehkan kita juga bertanggungjawab kepada apa jua aktiviti yang berkaitan dengan angkasa lepas. Because angkasa lepas ni dia melibatkan negara-negara luar. Kalau kita ada objek yang kita launch to the space, objek kita tu akan melalui negara-negara lain. Ini yang kita lihat penglibatan UiTM untuk membantu pihak kementerian dan juga pihak kerajaan dalam menyelaras KPI dan juga space policy ni lah, supaya ianya beri manfaat kepada semua orang. So, yalah, saya faham. Dan sertifikat macam mungkin tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya tadi saya ada juga pertanyaan dengan Prof, berkenaan dengan polisi sebelum buat pertanyaan tersebut lah. So, Prof menerangkan ada betul dan beri pandangannya, kalau kita naikkan sebuah satelit ataupun misil tu, kita akan lalu sepadan-sepadan negara jiran kita atas sebab faktor muka bumi kita yang bulat dan berpusing. So secara tak langsung dia akan lalu dan dia akan mengganggu aktiviti negara-negara lain. So that's why kita perlukan satu polisi dan bersama-sama dengan yang negara lain yang Prof terangkan Trinity tadilah. Betul. Kan? Itu sedikit penjelasan kepada penonton dan pendengar mungkin tanya kenapa perlu buat, dan inilah antara sebab-sebabnya dan berkenaan tentang polisi. Again Prof, itu satunya polisi dan ini di peringkat atasan lah. Bagaimana tentang adakah kita ada buat satu rancangan ataupun pendedahan, yalah saya fikirkan kepada our young generation, pendidikan dari segi education dalam angkasa, bagaimana di UiTM dan juga Malaysia sendiri Prof? Okey. Dari segi pendidikan, ini kita panggil human capital development jugalah. Maksudnya pembangunan modal insan. Our young generation ataupun our future generation. Pendidikan yang kita terapkan ni kepada young generation kita ni, kita ada space time yang kita bangunkan polisi ataupun modul. Contohnya UiTM sendiri adalah penyedia modul space time untuk kita memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar sekolah dalam bidang sains angkasa. Sebab bila kita sebut sains angkasa ni, pelajar-pelajar sekolah ataupun pihak umum suka mengaitkannya bintang, matahari. Jadi itulah stigma saya pada permulaan saya buatkan. Jadi untuk kita sebenarnya bidang satelit sendiri atau angkasa ni, sebab kita nak terapkan
dia ada proses dia kan untuk terapkan kepada pelajar-pelajar ni. Jadi kalau kita boleh mula dengan contohnya, sebab kita nak letakkan teknologi kita, maksudnya kat sini satelit dekat ruang angkasa. Jadi kita kena faham apakah situasi di ruang angkasa. Kalau dekat bumi, kita ada cuaca di bumi ni, hujan, panas, salji, ribut, angin apa semua kan. Di angkasa juga kita ada cuaca angkasa. Ada cuaca? Ada cuaca angkasa ataupun space weather. Jadi, bila mana kita letak objek ataupun satelit di angkasa lepas, kita kena tengok ramalan kaji cuaca ataupun ramalan cuaca space weather tu sendiri. The main source of space weather, cuaca angkasa ni, adalah daripada matahari. Jadi, dia ada cycle dia yang kita kena baca dan lihat. Cuaca angkasa ni ataupun space weather ni, dia ada kitaran dia lebih kurang 11 tahun. Every 11 years, dia akan peak, dia akan aktif setiap 11 tahun. Ataupun paling lama, dia akan delay 13 tahun. Tapi sekarang ni 11 tahun. Kalau kita tengok realiti sekarang ni, oleh kerana kita bagi exposure pendidikan kepada sama ada penyelidik ataupun pelajar sekolah kan berkenaan cuaca angkasa ni, kita sekarang ni hujung bulan 4 kan, bulan 4 2025. Kitaran cuaca angkasa ni dia akan aktif pada peak di puncaknya pada bulan 7 Julai 2025. Peaknya. The last peak adalah the last 11 years. The last peak. Yes. Then next adalah bulan 7 2025. Tahun ni lah. Tahun ni. Jadi pada masa tu kita kena jangkakan akan ada banyak ribut geomagnet. Pada masa tu sekarang ni pun dia tengah naik peak. Kita akan tengok kita berada di negara ekuatorial. Khatulistiwa kat tengah. Dari segi impak kepada teknologi tak berapa signifikan. Tapi bagi negara-negara pada yang berkedudukan latitude tinggi di pola sama ada utara atau selatan, mereka akan mengalami kesan secara langsung. Bagaimana kesan tu? Contoh kesannya? Kesannya adalah bila mana ada banyak radiasi daripada matahari masuk kepada bumi. Sebab bumi ni kita boleh imagine dia adalah giant magnet bar. Giant magnet bar. Ada north, ada south magnet bar. Jadi dia akan titik lemah dia adalah dekat polar region, the north pole ataupun south pole. Jadi saya ringkaskan proses correlation tadi atau proses penetration of the electromagnetic tadi daripada angkasa lepas, kita panggil plasma. Plasma ni kalau siapa yang belajar sains ni, dia ada, itu adalah fourth state of the dalam sains. Iaitu ada liquid, gas, kan. Okay. Dan yang plasma ni yang keempat, kan. Saya dah mulai recall dah sebab dulu saya sekolah sains ni juga. So saya dapat tangkap lah. Jadi bila dia penetrate masuk dan dia collide, dia bertembung dengan gas-gas di angkasa lepas pada ketinggian 200 km ke atas, energetik plasma ni akan menghasilkan cahaya yang kita panggil aurora. Sebab tu negara-negara di polar ataupun North Pole ataupun South Pole akan senang dapat lihat aurora. No adalah sebab last year wife saya dia pergi ke Switzerland ke tak ingatlah. Tapi dia cakap hari-hari boleh nampak aurora. Kalau saya ingat balik yang dulu, kalau kita nak cari aurora tu, dia macam ada satu squad tau. Squad cari aurora. Itu pun belum tentu dapat. Aurora hunting. Aurora itu pun belum tentu dapat tengok ataupun tak tengok. Tapi last yang wife saya pergi, dia cakap hari-hari boleh nampak aurora. Inilah salah satu kesan dia. Cycle. Kalau boleh tengok cycle dia, solar cycle, dan dia kata nampak. So, tahun ni kita dapat banyak, dan tahun depan dan mungkin dalam 2-3 tahun ni. Kesannya apa kat situ? Kesannya adalah bila kita letak satelit dekat space, jangka hayat dia akan berkurang. Sebabkan dia punya correlation radiation tadi. Jangka hayat dia akan berkurang, dan juga kesan kepada electronic component tu sebab radiasinya. Jadi itu yang kita nak kita bagi pendidikan kepada pelajar-pelajar ni, kan.
ada yang minat teknologi, kita dedahkan kepada teknologi satelit. Ada yang minat kepada sains tadi, ini sainsnya. Ada yang minat untuk tengok gadget, mungkin teleskop. Kan, teleskop apa semua. Dan dia juga dah membuka ruang minat dalam diri saya dari segi teknologi tu tadi lah. Betul lah, teknologi. Jadi ada banyak sangat gap yang kita boleh explore, kan, especially dekat Malaysia ni, yang saya kira boleh buka ruang secara ilmiah untuk perbincangan, dan juga buka ruang minat kepada pelajar ni kepada bidang STEM, supaya dilihat STEM ni adalah something yang interesting. Yang interesting itu yang kita bagi pendedahan awal kepada pelajar ni, supaya minat mereka ni dalam bidang sains teknologi ni melalui wadah angkasa. Melalui wadah angkasa. Itu yang kita berkolaborasi dengan sekolah-sekolah, dan juga sebenarnya banyak penyedia grant melihat angkasa ni adalah satu wadah untuk satu tool untuk bagi pendedahan kepada pelajar dalam bidang STEM. Itu yang peluang. Tengah ini saya rasa mungkin unit RMC ataupun ini boleh pick up ni, sebab Prof cakap banyak penyedia grant berkenaan tentang angkasa ni, kan. So, okay Prof, dari segi pelibatan UiTM dengan saya nampak banyak, sebab saya bidang grafik Prof. Saya bidang grafik daripada KPSK. Saya nampak banyak kolaborasi juga yang boleh dijalankan antara bidang saya dan juga bidang Prof, dan juga sinergi kita mungkin dengan FSG juga, mungkin banyak yang boleh dilakukan sebenarnya dalam pekajian angkasa ni. Since Prof cerita ni pun kita ada banyak pakar-pakarnya, tapi yelah, tak tahu lah, mungkin circle saya tak ramai yang membincangkan tentang angkasa kot, kan. Tapi saya nampak antaranya, sebab saya ada juga satu team CIDL buat 360, kan. So kami boleh sedikit so-called buat macam AR ataupun VR itu telah diusahakan Prof. Untuk AR dan VR tadi, yang Cik Zat mention tadi, di Asia, di ASEAN region ni belum ada. Itulah opportunity. Kan? Untuk kawan dan kenalan grup saya je. Kita boleh dapatkan lepas ni. Jadi teknologi ni belum dieksplor secara meluas, belum ada. Ada di pusat sains negara ada, tapi teknologi ni daripada luar. Daripada luar ambil yang dia macam untuk pendidikan, kan. Masuk, kita boleh pakai apa semua tool, equipment dia ni, apa semua, dan lihat, okey, contohnya, kita akan pergi ke planet yang paling dekat. Okey, Marikh. Okey, pergi naik ship, spaceship. Okey, tengok Marikh macam mana. Kita ada gambar-gambar daripada Marikh apa semua. Okey, next, kita pergi kepada bulan, berapa kilometer, speednya macam mana, temperature environmentnya macam mana. Ini adalah, kita boleh buat dalam bentuk grafik, dalam bentuk animation, macam-macam lagi. Betul, Prof. Itu adalah sains angkasa. Tapi, kalau dia minat dalam bidang teknologi, then macam mana dia nak develop the satellites tu? Start ambil satellites, ambil komponen-komponen, integrate, testing. Ini yang sekarang ni, tengok robotik pun boleh ke arah. Betul. Itu antara gap yang boleh kita lihat. Robotik dan AI. Ini very huge gap, kan? Bila kita lancar satellites, kita ada data daripada satellites, kan, data image, health status of the satellite sendiri. Daripada situ, ada banyak penerbitan yang kita boleh buat, kita boleh explore. Kan, bila kita buat satelit dengan saiz macam ni, mungkin orang daripada fakulti Art and Design boleh lihat, boleh buat structure yang lebih ringan contohnya, ataupun lebih aerodinamik contohnya, kan, yang boleh berfungsi dekat angkasa lepas, yang lebih mungkin ringan, ataupun lebih strong structure dia, because this is the technology yang we are very open, kan, teknologi boleh bentuk bulat, 4 segi, 3 segi, ya boleh. Jadi kita lihat, kalau dulu yang saya ingat ada yang famous, kita ada daripada KPSK, daripada Art and Design, Prof Syariman, dia terlibat dalam pemutakan aerodinamik kereta Proton. Mungkin
legasi dia, saya tak kata dia lah. Apa kalau dia sendiri pun, alhamdulillah. Tapi kalau legasi saya lah legasi dia kan. Boleh juga terlibat sama dalam pembentukan. Ya, betul. Sebab satelit ni, bila kita launch to the space, kita nak pastikan satelit ni mengorbit bumi. Mengorbit bumi, dia perlu terbang pada certain speed kelajuan. Tentu. Kalau UITM Sat-1, dia terbang di orbit pada kelajuan 28,000 km sejam. Ataupun 7.6 km sesaat. Kan? 7.6 km sesaat. Jadi, macam mana nak pastikan satelit ni boleh move pada 28,000 km. Pada masa tu, dia pun tumbling dekat space ni. Dia nak stable macam mana. Pada masa itu, dia nak execute misi-misi ataupun sensor yang ada tu. Nak turn on, nak ambil gambar pada kelajuan tu. Dia tak pernah berhenti, dia akan spin untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun spin. Jadi, material yang digunakan, aerodinamik yang digunakan, data processing, ini yang saya tengok ruang-ruang yang boleh kita explore. Kesenjangan penyelidikan tu. Betul. Yang kita boleh explore. Ini sebenarnya dalam bidang. Yalah, UITM kita ada berapa ramai pensyarah dan pakar-pakarnya. Saya rasa mungkin boleh berhubung dengan Prof sendiri kan. Betul. Bertanyakan kita. That's why kita bawa Prof ni bukan tentang angkasa. Nah, Prof sendiri, alhamdulillah secara tak langsung dia ceritakan tentang gap research dalam angkasa ni, ataupun dalam bahasa Melayunya kesenjangan penyelidikan tu lah yang kita boleh terokai bersama lah, insyaAllah. Baik Prof, sebelum kita wrap up untuk podcast yang sangat-sangat memberi input yang bagi saya amat amazed lah. Banyak benda untuk yang bahagian pertama amazed lain, bahagian kedua tu saya dah teruja berkenaan tentang MRI, CT scan tadi tu kan. Apa Prof nampak lah punya pandangan Prof untuk tentang angkasa ni di UiTM sendiri dan juga di Malaysia, dan bagaimana boleh membantu lagi dalam pembangunan ataupun developing kita punya rakyat kepada komuniti juga. Apa yang Prof nampak dalam angkasa ni? Yang saya lihat, ruang dan peluang yang ada untuk semua orang terlibat dalam bidang ni kan. Angkasa ataupun berkaitan dengan advanced teknologi kita panggil. Kita tak perlu tunggu sampai kita ada cukup equipment, cukup ada teknologi yang advance, cukup ada bijak ke ataupun expertise-nya. Kita boleh try, kita boleh start wherever we are masa tu kan. Kita start, jangan tunggu sempurna, kita boleh start terus kan, at any time. And then kita boleh utilize apa teknologi ataupun bidang yang sedia ada yang kita boleh explore kan, baik dari segi sains, dari segi teknologi, dari segi space policy-nya kan, ataupun pengurusannya, ataupun education-nya. Yes, ada banyak yang kita boleh explore kat situ. Jadi macam saya mention tadi, untuk MSE 2030 dah kerajaan di bawah MOSTI dan juga Space Agency dah set direction. Dah ada 92 KPI 92 KPI nak capai. Jangka pendek sampai 2025 tahun ni banyak dah capai, tapi kita masih ada lagi lebih kurang 70 lebih lagi KPI yang belum dicapai sampai 2030. Dana yang disediakan banyak, yang untapped punya dana kan, di bawah Malaysia Grand Challenge. Dia put aside dana tu banyak sebenarnya yang boleh explore. And then kolaborasinya banyak universiti kan yang mula buka mata dan terlibat, dan juga startup industri mula bercambah sekarang ni, sebab itu adalah the direction untuk peluang untuk nak tap ataupun nak grab sumber keuntungan ataupun sumber ekonomi yang banyak. Sebab kalau kita lihat, orang nombor 1, orang nombor 2 paling kaya di dunia, Elon Musk, SpaceX. Nombor 2, Jeff Bezos,
Blue Origin kan company tu dia semua berkaitan dengan angkasa. Semua berkaitan dengan angkasa. So we are moving into that direction. Total business dalam bidang space ni adalah 400 billion. Yang to be exact almost 390 billion itu tahun 2023. 2025 more ekonomi punya economic growth yang boleh dicapai dalam bidang ni. Saya rasa kalau kita tak launch any satellites, because space bukannya unlimited, dia ada limitation juga space dia. If we don't put something, if we don't go to the space in the next few years, there is no space for us. Tak ada ruang in space for us untuk kita nak letak teknologi itu. Satellites tu. Orang dah move forward. Kalau kita tak bersama-sama dengan gerakan ni, kita akan ketinggalan. Because space technology ni adalah satu yang banyak kita boleh explore. Sebelum ni, kerajaan-kerajaan negara besar dengan dana yang besar sahaja yang biasanya terlibat. Tapi sekarang ni, Malaysia ataupun startup companies, spin-off companies banyak boleh terlibat dalam bidang ni. Dan especially UiTM dan macam kita menyambung legasi daripada Satellite One tadi tu. Macam vision dan mission yang eksekutif atau Datuk Visi yang sebelum ini. What's next? Selepas dah macam what's next? So inilah dia. Kita terlibat, maksudnya kita bukan buat kerja short sendiri untuk kita punya personal interest, tapi untuk negara. Untuk interest negara. Itu adalah bila kita letak negara adalah interestnya ataupun directionnya, akan ada banyak peluang dan ruang yang kita boleh collaborate. Dan yang pastinya tuan-tuan dan puan-puan, setiap kajiannya mesti akan memberi manfaat kepada manusia. Sebagai contohnya tadi Prof dah cakap, sebenarnya kajian MRI, CT scan tu pada asalnya adalah untuk kajian angkasa, tapi diguna pakai oleh kita dalam kehidupan seharian. Sudah pastinya kalau banyak lagi pengajian-pengajian ataupun pakar-pakar yang menerokai berkenaan tentang angkasa ni, mungkin ada penemuan-penemuan teknologi baru yang akan membantu dalam kehidupan seharian kita yang orang biasa ni lah kan. Betul. Yes, terima kasih Prof. Banyak bagi input dalam research podcast kita yang kedua bagi tahun 2025 ini. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, boleh recap pada volume yang pertama untuk 2025 berkenaan dengan banjir. Kita bersama dengan Prof Wardah, dan hari ini berkenaan tentang kajian angkasa. Saya bersama dengan Prof Huzaimi. Alhamdulillah, terima kasih telah memberi banyak input, dan juga yang penting sekali adalah research gap yang mungkin boleh diterokai oleh pakar-pakar UiTM itu sendiri. Jadi kita akan bertemu lagi dalam research podcast yang seterusnya. InsyaAllah kita akan publish kami akan update lah bila kami akan publish, insyaAllah. Saya tak berani nak janji sebab kita ada banyak juga yang akan berlaku di Jabatan Pendidikan dan Inovasi ni. But Alhamdulillah, hari ni selesai kita dengan Prof Huzaimi. Jadi kita akan bertemu lagi untuk research podcast yang seterusnya. Jadi terima kasih kerana menonton. Research Podcast dibawakan khas oleh Jabatan Pendidikan dan Inovasi di bawah timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi UiTM itu sendiri. Jadi berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih kerana mendengarkan podcast ini. Research Podcast ini dibawakan oleh Jabatan Penyelidikan dan Inovasi UiTM. Sila ikuti perkembangan dan info terkini tentang penyelidikan dan inovasi UiTM di kesemua platform media sosial kami, terutama di Facebook Jabatan Penyelidikan dan Inovasi UiTM dan juga Instagram kami JPI_UiTM. Dan jangan lupa untuk menekan butang subscribe YouTube JPI UiTM serta menekan butang loceng bagi mengikuti kesemua video terbaru termasuklah Research Podcast ini. Terima kasih dan teruskan mengikuti perkembangan terbaru Jabatan Penyelidikan dan Inovasi UiTM.